Dengar kan soal cikgu? Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Okey, dia kata suatu sampel iodin 131 didapati mempunyai setengah hayat 8 hari. Dan keaktifan awal dia 800 bilangan per saat. So sangat aktif lah ni kan. Keaktifan dia. Ni keaktifan awal. Okey, berapakah keaktifan selepas 16 hari? Cuba cari dapat berapa? Apa jawapan dia? Dah, saya dah. Daripada 800 keaktifan. Jadi, kita nak cari setengah hayat. Setengah hayat tu masa yang diambil untuk apa maksud setengah hayat? Baca balik setengah hayat. Masa yang diambil untuk Masa yang diambil untuk Setengah daripada nukleus meleput merebut jadi nukleus baru. masa yang diambil untuk setengah daripada nukleus mereput menjadi nukleus yang baru yang stabil. So kalau setengah daripada ni 800, berapa? Kalau setengah daripada 800 adalah 400. 400 So ni 400. Kemudian lagi satu tu 400 juga. Okey. Jadi yang 400 ni dah stabil. Okey, dah stabil. Yang lagi satu 400 tu masih tak stabil. Masih tak stabil. Jadi dia keaktifan dia adalah dia masih aktif lah. Bila tak stabil dia masih aktif Tadi keaktifan 800 kan. Sekarang jadi keaktifan 400. Faham tak yang ni? Faham Faham. So dia masih aktif lah. Okey. Yang dah stabil ni dia dah duduk diam, dia tak aktif dah sebab dia dah stabil. Yang tak stabil ni dia masih aktif. Okey, so dia ambil masa berapa hari ni? Setengah hayat ni berapa hari? Sampai 8 hari kan? 8 hari. Okey. Kemudian yang tak stabil tu pula dia akan mereput lagi. Okey, dia akan mereput lagi setengah. Setengah berapa? 200. Setengah 200. So ni 200 keaktifan dia. Lagi ni 200 lagi keaktifan. Okey, yang ni dah stabil. Okey, ni dah stabil. Yang ini masih tak stabil. So bila masih tak stabil dia aktif lagi lah untuk mereput. Okey, dia aktif lagi untuk mereput. Okey. Jadi setengah hayat dia sama jugalah berapa hari dia ambil masa? 8. 8 hari. Soalan nak, berapakah keaktifan iodin itu selepas 16 hari? So, selepas 16 hari, berapa keaktifan dia? 200. Ya, 200 So, jawapannya adalah 200. Faham tak? Faham. Faham. Ataupun kamu boleh buat macam ni 800. Baik. Faham lah, okey. Kenapa pula ni? Sekejap. Okay, so ataupun kamu boleh buat 800 jadi separuh 400 kan. Kemudian dia ambil masa 8 hari. Okay, kemudian kita nak 16 hari. So separuh lagi 200. So dia ambil masa 8 hari. Jadi jumlah 16 hari. So jawapannya 200. Ni semua ni yang masih aktif Dia masih aktif. Maksudnya dia masih tak stabil. Bila dia tak stabil, dia akan mereput je lah. Dia akan aktif mereput. Faham ke yang tu? Faham. Faham. Faham Okey. Okey, next. Sekejap. Okey, cuba buat ni pula. Contoh 6. Oh ni, sekejap. Berapa keaktifan ni kan dia tak ada unit Kamu buat je. Oh, sekejap. Dia ada unit ke? Oh ni. Bilangan per saat. Okey, so jawapannya 200 bilangan. Keaktifan dia 200 bilangan
per saat. Per saat. Kamu salin balik je lah dia punya ni. Dia bagi dah kat sini bilangan per saat. Salin balik je. Okey. Contoh 6 pula. 4 flowers 32 mempunyai setengah hayat dia 15 hari. Okey, berapa lamakah masa yang diambil untuk 75% daripada atom-atom 4 flowers mereput? Kalau mereput, maksudnya dia dah jadi apa? Dia dah jadi stabil. Kita nak cari yang stabil tu. Okey, so kita anggaplah mula-mula 4 flowers ni 100%. So kamu buatlah. Okey, so bayangkanlah ni 100% 4 flowers tak stabil. Bila tak stabil, dia akan mereput. Jadi separuh daripadanya berapa? 50. 50. Okey, so ni 50%. Ni 50%. Jadi yang ini dah stabil. Yang ini masih tak Tak stabil. stabil. Bila masih tak stabil, dia akan aktif nak mereput. Okey. So ni 50%. Okey. Sekejap. Dia nak yang stabil. Okey. Dia nak berapa? Dia nak 75%. 75% yang dah stabil tu. Ni baru buat 50% ni. Kita nak 75. Okey. So, jadi yang tak stabil ni akan mereput lagi. Dia akan mereput lagi. So, jadi separuh. 50%. Okey, separuh berapa? 25%. 25%. Baik, kejap. Masa cikgu nak ni Okay. Okay, so 25% dengan 25%. Jadi yang ini 25% ni masih tak stabil. Yang dah stabil tu lagi ni 25% ni stabil. Ni stabil. Okay. Itu faham? Faham. Faham. Okay. Okay, ni setengah hayat dia. Berapa lama masa yang diambil? Okay. So, kamu tahu setengah hayat dia berapa? Setengah hayat dia? 15 hari. 15 hari. 15 hari. Jadi, tadi yang memula tadi tu 100% jadi 50%. 50% ni, ini adalah 15 hari dia ambil masa. Okay. Kemudian yang tak stabil ni dia akan mereput lagi. Setengah-setengah. 25%, 25%. So pun dia sama juga. Dia ambil masa 15 hari. Okey, soalan nak 75% yang stabil. So yang stabil tadi berapa? Yang ni 50%. Tambah dengan yang stabilnya ni 25%. Dah berapa dah? 75. 25. Dah 75% yang stabil. Yang stabil ni kita panggil dia hasil reputan lah. Okey, hasil reputan. Hasil reputan tu yang stabil. Dia nak yang mereput. Yang mereput tu dia nak yang stabil. So, dia ambil masa berapa hari ni nak dapatkan 75% ni? 10. Ya. 30. Betul Dia ambil masa 30 hari. Okey. So, itulah jawapannya. 15 tambah 15, 30 hari. Okey, next. Yang ni pula. Aktiviti 1 gram karbon 14 dalam tumbuhan hidup ialah 16 bilangan per minit. Ni dia punya keaktifan dia. Keaktifan awal. Okey, keaktifan awal dia. Jika 1 gram karbon 14 dalam suatu tumbuhan pulba, tahu kan pulba tu apa? Dia dah tua lah tumbuhan yang dah tua ni. Okey, diperolehi dari satu tapak arkeologi ialah 4 bilangan per minit. Keaktifan dia 4. Okey. Berapakah anggaran usia tumbuhan pulba itu? Okey, dia kata setengah hayat karbon 14 ni 5730 tahun. Okey, macam mana nak buat? Okey. Berapa keaktifan awal dia tadi? 16. 16 kan? Okey, so ni 16 keaktifan dia.
Okey, kemudian kalau separuh. Separuh berapa? 8. Separuh dia 8. Okey, sekejap Ni 16 ni ke aktifan. Kemudian dia jadi separuh. Okey, ni 8 lah. 8 ke aktifan. Yang lagi 8 tu. Yang lagi 8 dia dah stabil dah. Yang lagi 8 dia dah stabil. So, bila dia dah stabil, dia tak aktif lah nak mereput. Dia dah stabil. So, kita tengok yang masih tak stabil ni. Yang masih tak stabil ni, ni tak stabil lagi. So, dia akan masih aktif lah. So, keaktifan dia 8. Okey. Dia, okey, tu bawa 8. Kita nak berapa? Oh, dia ni Okey, separuh daripada 8 pula. 4. 4. 4. Okey, 4. So, yang 4 ni dia punya keaktifan dia masih lagi aktif nak mereput sebab dia tak stabil. Dia tak stabil. Yang lagi 4 ni dah dah stabil dah. Okey. So, sekarang ni dah sampai 4 dah. 4 dah keaktifan dia. Jadi, berapa usia pokok itu? Kamu tahu setengah hayat dia berapa hari? 5,000. 5730. 5730. So kan, tadi 16 tadi, keaktifan 16 jadi 8 ni, dia ambil masa 5730 tahun. Kemudian daripada 8 keaktifan itu, jadi lagi separuh, and then 4 masih aktif, okey. 4 keaktifan dia pun dia ambil masa 5730 tahun. Jadi berapa usia pokok itu? Kira berapa usia pokok? Sebab pokok, berapa? Ni dia dah tua dah Ni dah 11,000. tua. Ni masa dia, ni awal. Awal masa dia baru nak hidup. Ni waktu dah tua. Jadi berapa usia pokok itu? 11,460. 460. So kamu tambah, dapatlah. Okay, mana? Suruh kalkulator. 5730 tambah 5730. Okay, so dapatlah 11,460 tahun. Itulah usia pokok tersebut. Faham tak? Faham. 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 Okay. So dalam pokok pun dia ada karbon 14 sebab itulah dalam kimia kan kamu dah belajar fungsi karbon 14 ni untuk menentukan usia. Inilah dia usia pokok bukan setakat usia pokok, usia rangka kamu nanti pun kita boleh tahu berapa dah dia punya usia dia. Okey. Okey. Lagi apa lagi Ah, Sekejap. Okey, contoh lain kan. Contoh lain. Okey, bayangkanlah kamu jumpa rangka rangka apa rangka dinosaur lah kan. Bayangkanlah rangka dinosaur ni. Okey, dia ada karbon 14. Okey, dia ada karbon 14. Lepas tu kamu ambil tiup. Tiup apa nak tahu keaktifan karbon 14 tu? Apa nama tiup tu? Tiup Geiger Müller. Ataupun dalam skema kan, kalau kamu rasa kamu susah nak eja nama dia, kamu buat tiup GM pun dah dapat markah dah. GM. Ataupun nama penuh dia Geiger Müller. Boleh. Tu ejaan dia. Okey, so bila kamu tengok pakai tiup GM ni, dia tunjuk keaktifan karbon 14 ni dalam dalam apa sekejap contoh. Contoh dalam 25%. 25% dia punya carbon 14. Ni lah rangkanya dia tengok carbon 14 ni ada 25%. So berapakah usia tulang dinosaur ni? Kita boleh cari. Okey. Macam nak cari dia? Kita buatlah. Okey. Cuba cari. Macam mana nak cari? Mula-mula anggaplah carbon 14 dia punya awal dia, keaktifan dia berapa? Anggaplah dia 100%. Anggaplah dia 100%. Okey, 100%.
So kalau separuh, separuh berapa? 25. 50. 50. 50%. Okay, carbon 14. Ni carbon 14 ni dia tak stabil lah kan. Bila tak stabil, dia akan mereput. Okay, jadilah 50% ni pun masih tak stabil. Yang lagi satu 50% tu dah stabil yang lagi satu 50% ni dah stabil. Okay. Kemudian dia ambil masa berapa tahun ni? Carbon 14. Okay, berapa? Apa ni dia punya? 5,730 tahun. 5,730 tahun dia ambil masa untuk mereput. Okay, kemudian yang tak stabil ni dia akan mereput lagi. Mereput lagi. So separuh berapa? 25. 25. 25%. So ni tak stabil. Okay, ni tak stabil. Yang lagi 25% tu dah stabil. Pun dah ambil masa berapa tahun? 5, 7, 2,730. 5,730 tahun. Tapi okey, masa kamu jumpa tulang dinosaur ni, carbon 14 je 25%. 25%. So bila kamu dah kira daripada 100% ni, jadi berapakah usia tulang dinosaur tu? Samalah 5,730 tambah dengan 5,730. So dapatlah 11,400. 60. 60 tahun. Maksudnya dinosaur tu dah wujud 11,460 tahun sebelum ini. Faham tak? Faham. Ni, Faham. ni kalau cikgu bagi 25%, kalau cikgu bagi separuh lagi 25% berapa? 25 bahagi 2. 12,5. Bahagi lagi 2, 6,25. Banyak lagi tak kena buat kan? Bahagi 2, 3,125%. Macam tu lah. Okey. Okey, jadi semalam kan cikgu kata dalam badan kita pun ada apa? Siapa ingat? Dalam badan kita pun ada radioaktif juga. Radioaktif apa dalam badan kita? Carbon 14. Ya, dalam badan kita pun ada radioaktif iaitu carbon 14. Okay, pada rangka tulang badan kita tu ada radioaktif carbon 14. So kalau meninggal kan nak tahu usia tulang kita, dia akan buat kajian lah. Pakai je lah tiup gaya mula, kemudian kira macam ni. So boleh tahu berapa usia kita. Okey. Jadi kat sini, okay, kenapa dalam badan kita boleh ada carbon 14? Sebab apa? Sebab, sekejap So nak buka whiteboard. Sebab tu boleh buka. Sekejap. Ni kau nampak ni? Nampak. Dah cuba buat whiteboard. Dah buka whiteboard dalam laptop. Ni nampak kan? Okey. Nampak. Okey, macam mana kita boleh dapat carbon 14? Okey, sebab kita mula daripada ni. Kita sinar angkasa. Sinar angkasa ada sinar kosmik. Sinar kosmik ni datang daripada angkasa. Okey, datang daripada angkasa. Kemudian dia masuk bumi. Masuk bumi. Kemudian dalam bumi ada banyak gas apa? Gas apa paling banyak dalam bumi kita? Siapa tahu? Gas apa? Adakah gas oksigen paling banyak, paling banyak dalam bumi? Siapa tahu gas apa? Sekejap. Ya, ni nitrogen. Ya betul. Gas nitrogen paling banyak. Kan form 1 dah belajar kan? Gas nitrogen paling banyak. Okey. Jadi, bila sinar kosmik ni, dia hentam gas nitrogen. Okey. Sekejap. Okey, bila sinar kosmik dia hentam gas nitrogen, terhasillah carbon 14. Terhasil carbon 14. Kemudian carbon 14 ni, yang radioaktif ni lah. Kemudian carbon 14 ni pula ada dalam karbon dioksida.
ada dalam gas karbon dioksida. Kan karbon 14, dia bergabung dengan apa? Oksigen ke apa? Jadilah karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida pula diserap oleh diserap oleh siapa? Siapa, siapa yang nak serap karbon dioksida ni? Manusia ke tumbuhan? Tumbuhan. Ya pokok. Pokok. Pokok dia akan serap karbon dioksida So tumbuhan dia perlukan gas karbon dioksida. Jadi bila tumbuhan dia serap gas karbon dioksida, so tumbuhan pun ada karbon 14. Tu yang tumbuhan ada karbon 14 tu. So kita boleh tahulah usia tumbuhan. Okey. Kemudian tumbuhan ni pula dimakan. Dimakan oleh siapa? Dalam masalah rantai makanan pula apa? Tumbuhan dimakan oleh? Manusia. Tumbuhan dimakan oleh manusia. Okey. Okey. So tumbuhan dimakan oleh manusia dan juga tumbuhan juga dimakan oleh haiwan. Jadi haiwan macam dinosaur pun ada karbon 14. So manusia pun makan tumbuhan, manusia pun ada karbon 14. Kalau kita tak makan tumbuhan, kita pun makan haiwan kan. Haiwan memang ada karbon 14 sebab dia makan tumbuhan. So kamu pun ada karbon 14 juga. Itulah asal usul karbon 14. Faham tak? Faham. Okay. So fungsi karbon 14 tu lah boleh tahu usia tulang kita nanti. Ataupun mana-mana rangka yang kita jumpa, buatlah kajian berapa usia rangka tulang fosil tersebut. Sebab tu dalam kimia kamu belajar karbon 14 ni untuk menentukan usia fosil. Kan? Bukan setakat fosil je. Dan artifak. Artifak ni apa? Macam naskah-naskah lama kan. Kenapa kita boleh tahu berapa usia naskah-naskah lama tu? Sebab, tahu kan naskah tu apa? Buku-buku lama tu. Sebab apa? Tahu. Kenapa kita boleh tahu? Sebab buku diperbuat daripada apa? Respon. Pokok. Pokok. Buku diperbuat daripada pokok kan, kertas kan. Kertas diperbuat daripada kayu. So dalam pokok kayu tu kan ada karbon 14. So naskah-naskah buku-buku lama tu pun ada karbon 14 juga. Okey, itulah dia. Faham ke? Faham. 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 Okey. Okey, next kita pergi ke topik lain pula. Subtopik yang last iaitu tenaga nuklear. Okey. So, ada dua cara nak hasilkan tenaga nuklear, iaitu cara pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus dan juga cara lain kita boleh buat pelakuran nukleus. Okey, so apakah itu pembelahan nukleus? Okey. Sekejap, dalam tu ada tak? Dalam tu tak ada. Dia bagi maksud tak pembelahan nukleus? Tak ada korang salin lah pembelahan nukleus tu apa? Sekejap. Okey, pembelahan nukleus adalah proses proses di mana nukleus nukleus suatu radioaktif satu radioaktif dibelah menjadi dua nukleus baru apabila dibedil. Dibedil tu apa? Maksudnya dihentam. Dihentam oleh satu neutron. Oleh satu neutron.
Itulah dia pembelahan nukleus. Proses di mana nukleus suatu radioaktif dibelah menjadi dua nukleus baru apabila dibedil. Dibedil tu maksudnya dihentam oleh satu neutron. Okey. Dah, salin dah. 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 Okey, so ini adalah uranium. Okey, radioaktif. Ni uranium. Okey, kita kena bedil uranium tu. Bedil tu kita kena hentam lah uranium tu dengan apa? Kita kena bedil dia dengan neutron. Okey. Okey dengan neutron. Ada berapa neutron? Satu. Satu je Okey. So satu neutron dia bedil uranium. So uranium ni terbelah dua. Okey, bila uranium ni terbelah dua, dia jadilah dua nukleus yang baru, iaitu apa? Ni. Tadi kan ni neutron. Ni neutron dia bedil uranium. So uranium ni terbelah menjadi dua, iaitu jadilah nukleus baru, iaitu barium dengan krypton. So ni jadilah barium. Lepas tu ni jadilah krypton. Okey. Macam itulah So yang radioaktif yang mana? Uranium ni. Uranium ni adalah radioaktif. Bila dia dah dibedil, membelah menjadi dua, barium dengan krypton ni, dia dah bukan dah. Ini bukan radioaktif dah Ini bukan radioaktif. Okey, so bila dah jadi dua nukleus yang baru, kemudian terhasillah ada berapa neutron? Kira. Ada berapa neutron? Respon. Tiga, ya Tiga. betul. Ada tiga neutron. Tadi asalnya satu neutron kan? Kemudian dia bila dia belah uranium ni, kemudian dia hasil tiga neutron pula. Okey, sambil dia belah uranium tu, dia akan terhasillah tenaga. Tenaga ni lah kita panggil sebagai tenaga nuklear. Faham? Faham. Okey, faham. Okey. Okey. Mana tu? Sekejap Okey, faham. Okey. Ini baru satu uranium Kalau kamu nak hasilkan tenaga nuklear yang banyak sangat, kamu kena letaklah banyak-banyak uranium. Okey. Barulah tenaga nuklear tu banyak sangat. Okey. Macam ni Ni kita panggil dia tindak balas berantai. Okey. So, kita perlukan satu neutron saja untuk hentam satu uranium ni. Ni uranium. Okey, perlukan satu neutron untuk bedil uranium. So, nanti uranium tu akan terbelah menjadi dua. Jadi apa tadi? Nukleus baru kan? Apa nama nukleus baru tu? Respon. Apa nama dua nukleus baru yang terhasil tu? Barium. Barium dengan krypton. Okey. Barium dengan krypton. Okey. Okey. Kemudian, so ni barium. Ni barium. Kemudian ni jadilah krypton. Okey, krypton. Okey, kemudian terhasillah pula tiga neutron yang lain. So, tiga neutron lain ni buat apa pula? Bedil pula uranium yang lain. Bedil pula uranium yang lain. So, kita kena letaklah banyak-banyak uranium. Kita panggil dia tindak balas berantai. Barulah tenaga nuklear dia sangat tinggi ke rendah? Banyak. Banyak Tinggi. Tinggi banyak tenaga nuklear dia. So asalnya kita perlukan satu neutron je. So macam nak dapat satu neutron ni? Daripada senapang. Kita ada senapang. Nama dia senapang neutron. Untuk apa ni? Untuk tembak neutron. Satu neutron. Daripada satu neutron dia bedil uranium, terhasillah banyak-banyak neutron yang lain untuk hentam uranium yang lain. Okey, inilah kita panggil lagi satu neutron tu tak benda uranium ke? Lagi satu neutron. Oh, maksudnya apa? Oh, sebab dia hasilkan ni Okey, daripada satu neutron hasilkan berapa? Tiga neutron kan? Tiga neutron. So, satu neutron ni hentam uranium ni. Satu neutron ni hentam uranium yang ini.
Oh, lagi satu tu Lagi satu tu dia pergilah mana-mana merayap. Carilah uranium yang lain. Sebab kita kan letak banyak-banyak uranium dalam tu. Pandailah dia cari uranium yang lain. Itu faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey, so mana ke? Oh, nak tunjuk video sebenarnya. Okey, kita ada cikgu ada video. Jangan. Hmm. Oh, ni. Okey, sebenarnya pelakuran nukleus ni lah kita guna dalam bom nuklear. Pernah dengar tak bom nuklear? Benar. 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 Bom nuklear kan yang terjadi kat Jepun tu. Dia guna ni lah, konsep ni lah tindak balas apa pembelahan nukleus. Okey. Lagi sekejap, cikgu nak tunjuk apa lah. Oh, video ni. Sekejap. Apa nama video ni? Sekejap. Wah, tak jumpa pula. Uranium. Baik. Apa? Ini kot. Ni. So kita letak. Okay, cuba kira ada berapa uranium dalam ni. Respon. Kira lah ada berapa uranium. Satu. 7. 7. Tujuh kan. Okay, ada 7 uranium. Okay. So kita hanya perlukan berapa neutron untuk bedil? 1. 1. Satu neutron kan. Pakai apa? Pakai senapang. Kenapa neutron? Ya, Neutron. pakai senapang neutron. So, kita perlukan satu neutron. So, nampaknya satu neutron hanya bedil. Faham? Daripada satu neutron, boleh terhasil lah banyak-banyak neutron. Kan 3 neutron kan. And then dia bedil-bedil uranium yang lain. Jadilah 2 nukleus yang baru. Barium dengan krypton. Tu faham tak itu? Faham. Faham. Faham kan? Okey. Okey. Lagi apa lagi yang tunjuk? Oh, lagi satu video ni pula. Uncontrolled chain reaction. Okey. Ni. Ni kalau nak buat bom nuklear. Kalau nak buat bom nuklear, mestilah kamu nak kena ada tenaga nuklear dia kena tinggi. So, kena letak banyak uranium. So, kita hanya perlukan berapa neutron tadi untuk bedil uranium? 1. Daripada satu, dia akan terhasil banyak-banyak neutron yang lain untuk bedil uranium yang lain. Terhasillah tenaga nuklear yang sangat tinggi. Okey. Faham? Faham. Okey, faham. Oh, dah less than 1 minit dah. Nanti cikgu bagi link baru. Nanti cikgu tunjuk pula macam mana nak buat bom. Bom nuklear. Pakai pembelahan nukleus. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Tapi itulah kita tunggu 9 minit lah. Ni dah less than 1 minit lah ni. Tapi tak apa, yang ni cikgu rekod semalam tak rekod. Ni cikgu dah buang dah macam-macam file dalam laptop ni. Boleh rekod dah. Ramai kan yang tak masuk? Ramai juga lah. Ada 13 orang. 13 orang je yang masuk Semalam lagi ramai. Hari ni 13. Tak apalah. Okey. Sekejap. Mana ke lagi